தென்பாண்டி சீமையிலே தேரோடும் வேதியிலே மான் போல வந்தவனே யாரடித்தாரோ 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 யாரடித்தாரோ. Untuk program ini sebab masa sangat dekat. Okey, masa sangat dekat. Jadi sebab walau bagaimanapun JEGA ni dapat menganjurkan program ini dengan bantuan kesemua artis-artis kita. Berapa orang? Artis-artis semua sekali dengan kru siap semua sekali dalam 30 orang lebih. Artis yang buat Artis saja dalam 15 orang. Akak bilang 18. Oh, 18 ya? Sebab last minute pun ada masuk. So dia dalam 18. So lepas tu dalam kru pun kita ada dalam termasuk production adalah 15 orang. So altogether yang JEGA cakap 30 orang lah. Dan untuk yang penjualan tiket tu memang menjadi satu perkara yang mencabar juga. Sebab walaupun kita ada tiket 100 yang dapat, sebab dia masalahnya sebab kita auditorium kecil. Jadi kalau kita buat tiket yang kurang, jadi kita tak dapat nak peroleh satu amount yang besar. Jadi sebab tu minimum kita letak 100 dan VIP kita letak 500 ke atas. Jadi yang betul-betul membantu ialah syarikat-syarikat yang sponsor dan mereka beli tiket VIP semua tu. Dan tiket 100 pun last minute kami dapat jual. Sebenarnya kami dah jual habis tiket tu. Tetapi disebabkan hari ni hujan, banjir banyak tempat, ramai yang tak dapat datang. Tapi bagi setahu saya program ini berjaya. Ini kali pertama anjuran your company? Ya, ini kali pertama anjuran DPM Studios lah. DPM Studio? Dunia Pemancing Malaysia, DPM Studios, Sdn Bhd. Macam mana you terpanggil nak buat event ni? Dia sebab Abang Satya merupakan seorang yang menjadi tokoh kepada kita lah. Okay? Dan juga sebagai seorang master mentor kepada kita. Jadi banyak yang dia pernah bantu, bukan saja di dalam industri, tapi di luar industri pun dia banyak membantu dengan memberi banyak nasihat-nasihat. Okey, sebab nasihat-nasihat yang dia bagi tu memang kita harus ambil kira. Sebab kita bukan especially kepada pelakon-pelakon kan, bukan jangan harap nak berlakon je. Buat bisnes lain. Macam saya DPM dah ada satu brand. So dia usahakan saya, dia bagi idea buka lapangan mancing. You kenal dia rapat lah. Saya memang kenal dia rapat. Semenjak anak dia menjadi rapat dengan saya. Sebab anak dia Vicky merupakan seorang pemancing. So saya pun geng mancing. Jadi sebab dari situ kami mula pergi mancing. Dan dia pun nampak lah macam mana JEGA berusaha dengan isteri JEGA Saraswati. Macam mana kita berusaha, dan dia tak tahu apa yang dia nampak dengan kita lah kan. Macam dia bagi nasihat. Dia memang dia terasa untuk membantu kami. Untuk dari segi marketing, berjumpa dengan bukan sponsor, investor. Dan akhirnya dah 6 tahun lebih JEGA mempunyai satu kolam memancing udang dekat Ampang. Dekat Ampang. Dan sampai sekarang ambassador, duta kepada DPM ialah Abang Satya. Jadi bila dia dah dalam situasi macam ni, dan sebenarnya Abang Satya is a very reserved person. Tak ramai yang tahu tentang dia, masalah kesihatan dia. Dia sebenarnya apa yang berlaku ialah satu insiden yang berlaku di mana first time dia masuk ICU dekat GH, dan isteri dia pun tak tahu macam mana nak pergi jumpa, nak tengok macam mana. Dia hubungi saya, dan dari situlah saya rasa dah sampai masa untuk beritahu kepada masyarakat dekat luar sana. Jadi saya buat satu mesej kepada sahabat-sahabat dalam industri mengatakan keadaan Abang Satya. Lepas tu baru semua orang baru tahu. Sebab sebelum tu memang dia nak reserve. Dia kata tak payah nak bagi tahu siapa masalah saya apa semua kan. Tapi saya kata bagi saya lah, dah sampai masa masyarakat atau pihak-pihak tertentu mengetahui keadaan dia sebenar. So lepas ni plan nak buat apa pula? DPM nak plan nak buat apa? Apa membantu Abang JEGA? Bantu Satya? Untuk sekarang memang dari pengalaman yang kita dapat sekarang, kami dapat satu inspirasi yang membuatkan saya mendapat semangat untuk membantu
artis-artis yang mempunyai masalah macam ni. Sebab artis merupakan keluarga saya. Jadi saya tak boleh nak mention nama siapa-siapa. Golongan you ada pilih ke Melayu, India, Cina ke atau India tak je? ada. Dia siapa-siapa saja. Sebab Jeken, my rice bowl is from Malay industry. Right? I've been in, saya dah menjadi seorang pelakon dalam industri Melayu dah lebih dari hampir 20 tahun sekarang. You berlakon apa yang drama mana banyak? Gerahas, Scare Gangster, lepas tu Karipak Cinta, lepas tu filem Kayangan. You banyak berlakon filem, drama filem semua. drama. Gerahas kalau kes-kes macam cerita yang melibatkan Indian, saya lah anak-anak sayangan Datuk Ismail Aslam. Jadi you one of the orang seni lah. That's why. Betul. You nak bantu. So, jadi tak kira bangsa. Okay? Kita, kalau saya dapat info dan kita pun kena buat survey juga. Kita kena study juga kes dia macam mana, apa semua kan. Jadi, bila saya rasa benda tu memang perlu dan memang boleh dibuat sesuatu, saya akan buat sedaya upaya saya untuk membantu mereka. Jadi you gembira lah, berjaya. Mesti, gembira sangat sebab satu auditorium yang hanya boleh mampu memuatkan seramai 270 saja. Okey, 270 saja. Selepas tolak semua kos-kos produksi artis apa semua, masih saya dapat memberi kepada Abang Satya 10,000. Jadi sesuatu yang saya tak jangka lah. Ni lagi satu, I tengok you ada bawa orang yang wheelchair juga. Siapa? Okey, itu salah satu syarikat. Mereka beli sponsor lah, beli dan sponsor tiket kepada bagi kepada yang tidak berkemampuan macam ni lah. Jadi kami berjaya membawa seramai 40 orang dari sebuah home. Rumah orang tua yang tak fit ni lah. Yes, betul. Rumah orang tua ke rumah orang Dia kurang upaya? Kurang upaya. You bawa tu yang banyak wheelchair semua. Yes.